Hari ni aku nak pergi Jekyll untuk cari baju batik majlis convocation yang aku nak kena attend, iaitu majlis convocation aku punya wife dekat UKM. Jadi nak kena pakai pakaian yang formal. Jadi aku rasa antara pakaian formal yang sesuai untuk majlis convocation ni adalah baju batik. Jadi sekarang ni kita orang tengah heading ke arah Jekyll Shah Alam. Hujan pun daripada malam tadi sampai sekarang tak berhenti. Tapi band ini keras sikit compare dengan sebelum ni. Okay, sekarang kita orang kat kedai Sadam kat section 7. So kita orang ambil set nasi kuning, kuah campur ayam goreng, bendi dengan papadom. Kuah dia banyak. Okay, aku dah beli dah baju batik. Harga dia RM89 tapi ada offer RM59. Jadi terus ambil Grab satu. Okey. Ini baju dia. Baju batik warna hitam. So dia punya corak-corak dia macam nak pergi holiday lah. Corak bunga-bunga. Okey. Sekarang baju dah settle. So sekarang kita nak pergi ke Pesta Buku Selangor dekat Setia City Convention Centre sana. Tengok apa ada. Kemudian baru decide lah nak ke mana seterusnya. Mungkin lepak dekat City Mall. Okay, sekarang kita tengah on the way nak pergi ke Setia City Convention Centre. So untuk masuk dekat dia punya Pesta Buku Selangor. Banyak bangla bercuti hari ni. Off day kot. Besar ni event company dia orang. Kita orang salah dewan guys. Kita nak pergi ke Selangor Book Fair. Tiba termasuk dekat event kilang orang ni. Dia punya company dinner kot. So memang penuh dengan geng-geng foreigner tu. Patutlah kita orang pelik. Kenapa geng-geng ni pergi pesta buku kan? Rupanya salah hall. Dia hall untuk yang dinner-dinner tu. So hall ni yang hall untuk orang buat majlis dinner ke. Dan hall yang kita nak pergi tu sebenarnya dekat sana. Itu adalah hall untuk pesta buku. So hall yang dekat sebelah yang kita orang lalu ni adalah hall yang orang buat majlis dinner. Tengok guys, geng-geng dia orang. Kita pergi sana. Okay, kita dah sampai dekat Pesta Buku Selangor. Dia pun masuk dalam dia punya mall. Kita bergerak. Oh. Kita ambil gambar tak? Saya ambil gambar. Okay. Boleh macam tengah sembang. Macam tengah sembang kan?
Tak nak? Hai, boleh rasa hai kak, boleh rasa orange cake. Rasa? Rasa? Terima kasih. Pernah cak? Benar. Kita memang hujang dulu. Gila-gila. Sebenarnya gila-gila tahun 2024. Ni, ha? Macam mana 2024? Oh, alah. Oh, ada keluaran lagi. 2025 Julai. Kau muzik ni sedap dia ni. Okay, kita orang dah selesai masuk Pesta Buku Selangor. So ada beli barang daripada booth N Jaafar. Sekarang pukul 6.30. Memang keadaan tak ramai lagi. Tapi aku rasa esok Sabtu mungkin agak ramai sebab banyak booth juga kat sini. Mungkin sekarang kita nak ke Setia City Mall. Boleh lah, saya JI.